tahu tak beza dietitian dengan nutritionist? Baru nak tanya. Dia dah buka dietitian apa? Teka-teka. Saya cuba. Cuba. Dietitian ni is a method of diet. Nutritionist is pemakanan. Nutrition makanan. Pemakanan punya side. So, dia Okay, buat apa juga. beza diet dengan makanan? Diet ni Jadi kelas lah pula Jadi apa? Okay. Proses ke step ke tu? Okay, kalau nutrition ni dia sebenarnya lebih kepada community awareness. Maksudnya macam apa yang kita sampaikan, julat dia lebih kepada populasi yang sihat. Contohnya dewasa yang sihat, kanak-kanak yang sihat, lebih kepada preventive care. Okay. Tapi kalau dietitian ni majoritinya dia dekat dalam hospital setting. Maksudnya dia dah jumpa orang yang dah ada penyakit. So dia nak cure melalui diet. So boundaries dia dekat situ lah. Okay. So kalau macam dekat klinik kesihatan, kebanyakannya dia jumpa dengan nutritionist. Contohnya macam salah satu kempen dia 1000 hari pertama kehidupan. So daripada mummies pregnant, kita dah start nurture nutrition literacy. Sebab tu dia jumpa nutritionist. So saya sambung clinical nutrition. Kemudian sekarang bekerja di klinik kesihatan lah, bawah Jabatan Kesihatan Negeri KL Putrajaya.